Saya nak pegang mana satu dulu. Kalau aku macam aku cakap tadi ya, ambil je signal tu cross MACD baru kau masuk. Cross ke atas, long, cross ke bawah, short. Okey. Itu saja. Untung ambil. Kalau yang lah nak hold, aku tak percaya dah kau ni. Kan? Untung ambil. Lepas tu dah lupa kan. Sebab entry yang datang lambat lagi. M1 lah. Memang lah. Kalau kau nak hold bukan tak boleh. Macam biasa lah kita selagi putih atas merah boleh hold. Tapi kalau dah jauh untung ambil lah. Lebih selamat. Biasakan dulu macam tu. Tak payah tengok lain lah dia. Tak payah. Kau ni banyak sangat tengok dia aku risau. Ya. Kau pandai. Tapi tak pandai gunakan. Tak cukup. Mana satu engkau nak gunakan? Tak cukup cepat untuk tukar dia. Engkau tak selaju Syawal. Sebab aku tanya berapa orang yang lebu. Bukan sebab tak pandai Semua untung trade. Tapi last tetap lebu. Once dia salah, dia tak cut loss. Dia akan tinggalkan pos tu, nanti naik pada rupa-rupanya lepas dia datang dah margin call. Cikgu macam ni lah. M1. Ni cross kan? Masuk Ya, okey. Cikgu macam ni kalau M1 macam ni. Saya masuk. Saya tipi, masuk lagi. Short. Lepas tu ini masuk lagi. Tapi proses ni lama ni. Ni pukul 4. Ini pukul 6. Maksudnya 2 jam sekali je. Itu M5 tu. Bukan cikgu, saya tekan M1. Okey. Kalau pecat. Dia tunggu kau. Penerangan kau. Entry. Dia nak belajar. Dia 2 orang. Kau cerita je lah. Tak, dia orang nak dengar, mungkin dia orang boleh pakai. Dia orang dah lebu, dua-dua. Yelah, kau dah okey balik. Kalau orang masuk akaun yang 1.0, kita orang dah rugi 10,000. Cikgu kalau M1 dia sudah macam ni, saya tak ada entry lah. Tak ada. Tunggu dia. Betul tak ada. Tapi kalau dia macam ni, M1 ni, kalau M1 lah, masuk. Betul. Untung ambil. Untung buat apa? Kita sama je. Okey, Syukri. Boleh Cerita Syukri. ambil position lah ke depan. Kita kat dia orang. Tak boleh harap. Orang bagilah report supaya kawan-kawan ni Ada semangat. Macam nasib tadi tu. tak ada nasib dia. Dia tak ada nasib. Kalau yang aku beritahu tu tak nasib. Cuma itu lama. Tapi untung kau biasa besar. Sebab cikgu cerita kan. Jadi saya tak ada. Cikgu. Tak, cikgu tak ada cerita pun. Cikgu rasa nanti so Syukri. Kalau saya main Syukri. account standard okey. Account number sale. Standard. Okey je. Kalau cikgu dia nak balik pula cikgu. Tak lah, you handphone tinggal dalam kereta. Macam-macam lah kau. Baru suruh cerita. Assalamualaikum. Trader Agung Din. Ni lagi bad. Banding. Saya tanya dia cikgu. Jom pergi rumah cikgu di senyap, tak lepas balas. Tengok dia dah ada. Dia dipaksa oleh Tan. At least ni lah. Ni Aku tengah bukannya tak fikir. boleh. Aku tengah fikir Amadin. Padahal Dia tak keluar rumah. Aku dekat rumah tadi Tan call. Pergi tak? Aku ambil kau. sempat je. Kalau Dia lain kali betul je kau naik motor. Jom kita pergi naik motor. saya fikir macam tu tadi cikgu. Baru pandang muka dia. Aduh. Kesan Amadin? Yang ni kau tak habiskan. Kau Ni. ni. Tak pernah saya habiskan ni. Tak, dia macam dah lama lah dia. Tak tahulah. Kau suka memang macam tu kan? Anak saya ni bawa pergi asrama juga. Dia macam dah lama. Syukri cerita lah. Cerita je. Mana tahu dia memberi idea kepada kawan-kawan kau ni.
nasib je kilat boleh cerita tapi kalau nasib tu Sebelum orang Kau ramai. dah share kat taman Nanti tu orang dulu. ramai nanti lagi ke pening nak cerita. Grup ni dulu. Grup kalau nasib jangan marah Marah tau. tau, share je kat taman. Aku, aduh. Oh ni okey. Grup taman mana? BTC ke BTC? Apa tu nama dia? Sama je. Kedai Sama saya dia? semua. Ini ke atas. BTC atas. BTC Oh, kau BTC ni Syukri. Saya BTC je, saya tak pandai main Tak gol ni. apalah. Okey, kita Menakut. BTC. Cikgu cakap menakutkan. Okey. Mana Alright. M1 mana Ni, cikgu? ni M1 tengah-tengah. M1. M1, M5, M30. Okay. Cerita. So saya punya favourite yang nasib tu. Saya akan pergi M5 dulu. Saya suka cari yang macam ni tau. Apa ni? Deep. Yang MACD. Ini MACD ke signal tu? Signal lah. Signal eh? Ha. Saya cari MACD yang paling deep. Lepas Lepas tu bersamaan dengan histo yang paling deep juga. Macam ni lah. Contohnya kan. Oh yang ni lah ada deep ni. So selalunya dia punya MACD pun dekat bawah dia juga. Dekat sini. So bila dah sampai deep tu, saya tengok dekat M1. Dekat M1 tu. Saya pun nak deep macam ni juga. Macam ni. Oh dua-dua deep lah. Dua deep. Lepas tu kalau dia ada dua low. Low yang kedua tu dia lagi tinggi. Ini confirmation lah, maksudnya lagi sedap lah. Alright. So saya Tu pun divergent lah dua-dua. Sistem saya bodoh. tak tahu nama dia juga. Oh, sistem bodoh. Okey. Okey. Apa tu? Kau masuk mana? So saya tunggu dia punya merah ni apa? Paling deep. Yang ni lah. Bila kat sini, Sekejap you know, kalau kita dapat yang deep macam ni, lepas tu histo merah dia pun dah betul-betul. Yang ni kenapa tak ambil? Yang merah ni? Yang ni. Kalau ni masih ni dia. Oh. Masih dia punya MACD masih tak Oh deep. kau nak MACD dia yang Ini dulu. deep lah. Ini dulu. M5 dulu deep lah. Apa dulu? Baru tengok yang Baru mana. M1. Kalau ngam dulu Faham? ngam Faham dulu tak? baru saya masuk. Oh, maksudnya M5. Maksudnya dulu M5 punya deep dengan M5 highest sebab lah. kalau M5 tu kalau dia tak sampai bawah lagi, dia tak habis lagi. Nanti dia membalas. M1 tu Nanti dia berbalas. dia fake lah, maksudnya kalau dia buat naik tu fake. nanti dia akan turun lagi lah kan. Betul. Lepas tu lepas kau masuk. So saya tengok juga yang merah nak jadi pink. Okey, lepas tu kau masuk. Bila dah jadi pink saya masuk mana-mana. Saya cuba dapat paling Alright. Lepas tu bawah. Lepas tu saya hold lah. kau hold sampai mana? Saya selalunya target sampai merah Merah. ataupun kalau dia boleh pergi cepat mungkin sampai biru. Oh. Tapi kalau ni macam ni selalunya sampai merah je. Alright. Itu je lah. Itu je. je. Sebenarnya saya kalau sampai target saya cabut lah. Okey, Buat masa ni lah. Masa ni. memang kena buat macam tu. Kau jangan ubah. Okay. Sampai target je cabut. Okey, Lebih selamat. kau dah boleh balik. Supaya tak ada masuk benda-benda lain. Tapi tak tahu nasib ke tak. Saya try dulu dekat benda tu kan. Okey je. Setakat ni kau untung bagi aku dah okey lah. Kalau macam tu lah. Okay. Saya cuba lagi je. Cuba layer. Okay. Cuba main layer tapi target yang sama. Faham Target yang sama maksud aku macam ni. Kalau kau satu post tu kau untung $1-2, maksudnya layer lain pun $1-2 juga. Tapi total dia jadi besar, mungkin $10 jadinya. Sebab 5 layer. Cara saya buat video cikgu, saya tak pandai buat macam Abang Saiful punya anak tu. Saya bila dah macam merah ni makin kecil, saya tambah. Betul lah tu, betul. Betul. Waktu dah untung baru tambah. Okey. Betul lah tu. Okay. Itu je lah. Bukan waktu rugi pergi tambah. Dulu saya buat macam tu. Jangan. Waktu dah untung baru tambah. Okey. Dia terus Tak, kadang-kadang dia ingat ni mungkin ni low dia ni. Tambah lagi. Tambah lagi. Rupanya low lagi dia tambah lagi. Biasanya kalau kau Sampai dah habis duit dah tambah. Syukri, biasanya Maksudnya dah kalau hijau kau dulu kat mana? tu Baru buat layer. kalau Syukri kena ambil yang Hmm. paling tu juga. Kalau saya kat sini betul. Itu sebab saya nak masuk cepat-cepat. Kalau saya masuk sini, kalau saya jadi besar ni, tak mau kan tak syok. Maksudnya sebelum 1-2 bungkus lagi barang masuk lah. Sebelum. Dia masuk sistem bodoh. Saya tak tahu nama dia, cikgu yang bagi tahu sistem bodoh. Sistem bodoh tu sebab MACD dia makin lama makin atas kan. Low dia low high. Betul.
Dah dia point dia yang kau kena ingat, dia tengok M5 deepest atau highest. MACD tu je. Baru dia nak fikir tengok M1 boleh masuk ke tak. Kalau M5 tak ada deep, Tak boleh masuk lah. Jangan masuk. Sebab nanti mesti kena libas. Tak ada highest pun dia tak boleh masuk lah untuk shot. Tengok lah kalau tak ada mesti kena libas. Contoh yang cikgu tanya dulu lah, kenapa tak masuk sini kan? Kat sini kan? Ni yang ni lah. Sebab dia masih belum ada. Ni kat sini baru. Lepas tu kena libas. Nampak macam bawah kan kat sini. Betul? Tapi M5 masih atas ni. Dia sebenarnya, ini cikgu cakap signal kan? Kalau dia punya MACD sebenarnya kat sini lagi. MACD dia masih kat atas. Macam ni untuk shot. Shot terbalik dia. Cari yang paling tinggi. Ni paling tinggi ni. Kalau ni paling tinggi, tengok hijau yang paling dah banyak hijau, dah paling puncak dia. Dan nak bertukar ke kuning kan. Lepas tu baru saya tengok belakang kanan. Sama juga, saya nak hijau dengan kuning yang paling tinggi. Maksudnya depan lagi lah. Ni Depan lagi kan? ni macam ada hijau yang tinggi kan. Sebab ada satu puncak. Lepas tu puncak yang kedua ni rendah kan. Itu saya suka. Itu saya favourite. Kadang-kadang dia jadi dua. Kadang-kadang satu je terus. Tapi kalau jadi dua macam ni lagi confident. Sebab dia mesti akan turun lepas tu. Yelah, kalau tuan tu bungkus. Tunggu kan? Okey. Saya nama tak ingat. Tapi saya tengok dia punya corak gitu. Itu je lah. Maksudnya dia cari height dengan deep dia. bungkus lah. Disiplin dia. Tak, M5 tu. Bukan cerita M1 Keutamaan dia dekat M5. M1 belum tentu. Walaupun dia height dia deep, kalau M5 tak setuju, dia tak masuk. Betul. Betul M5 kadang-kadang deep. M1. Tapi M5 tak ada pun deep. Buka lagi. Maknanya lama menunggu je tu. Memang. Lama, tapi mesti Sebab dia nak pakai sistem bodoh, memang dah lama Din. Yalah, maksudnya kalau kita Tapi kira dia bodoh punya, lah. dia punya confirmation kuat. betul. Maknanya dekat M5 tu, contoh kalau dia macam MACD dan cross signal kan, dekat situ, dekat low ataupun dekat high macam tu. Yalah. Satu Dan lagi. memang lah, dia berjam-jam. Lama, memang lama. Kalau tengok buka shutter yang panjang. Ni yang cari tempat yang paling Macam ni lah aku buka M5 ni jam. Macam Aku buka ni M5 ni, okey. Maksudnya ni dia punya masuk, ni dia punya masuk. Maksudnya ini nak ke sini berapa jam dia? Satu hari. Ini nak ke sini 1 hari setengah. Itu untuk short lah. Tapi kalau ada Okey, untuk long. Okey, macam ni dia tak main. dia betul-betul tajam. Maksudnya kau dah nampak ni low, ni low, ni low. Maksudnya dia nak masuk pun yang dekat sini atau dekat sini. Dekat sini mungkin dia masalah. Jangan terang. Faham Kita tengok. Betul tak dia ada masalah kat sini? Mana tadi? Yang deep tadi. Alah, dah nampak. Mana tadi? Tu kanan. kanan. Oh, Kanan, sini. tu dia dah merah cross biru dah tu. Tu situ. Oh, yang ni. Okey, kita tanda alternate B. 12 Jun. Alright, jap. Okey. Okey. Kat sini Kita tengok dekat Pagi. Lagi je. 2 pagi. alright. Pagi. Ni. Ni kau masuk tak? Mana sini kan? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab histo ni kat atas. Oh. Saya nak histo okey. merah juga. Kalau Kau nak merah pink juga? merah pink. Kalau deep mesti merah pink. Oh, okey. Saya tak nak dia berlawan. Bukan. Tu dia punya SOP. Kalau depan sikit tak masuk. Mana? Ni. Ni boleh Ni. merah pink. Ha. Saya boleh tukar kan? Ha. Tapi tengok dia makin turun sikit kan. Dia lost dulu. Ha. Lepas tu? Tapi saya, lepas tu tak jadi. Hmm. Saya mungkin masuk pun
Tak ada lah lepas tu. Ini dah jadi macam subway kan. Tak ada, tak masuk. Oh, tak masuk. Yang ni macam nak jadi kan. Tapi lepas tu dia pecah bawah. Dia pecah yang Kenapa kau tak masuk, lepas tu kau TP kat putih? Tengok keadaan cikgu. Kalau saya dah termasuk, lepas tu kalau dia sampai putih tu, untung saya sampai target saya cabut aja cikgu. macam sampai target saya tu. Macam jauh dia pergi kan. Sebab dia punya MST ni terbalik. Dia makin deep. Dia makin naik. Satu low dia lead kat sini, lepas tu makin turun. Yang saya suka yang ni, lepas tu dia makin naik. Ni ada kat atas kan? Itu yang saya suka, sebab itu lagi confirm. Sebab kau pakai M5. Saya ada benda ni, tapi nanti saya nak subscribe. Saya pakai yang M5 lah. 10 Jun. Dah lah. 11 Jun 11 10.